Hari ni kita buat puding jagung custard. Sedap sangat-sangat. Hampa boleh try lah. Dia rasa dia lemak, sedap, manis. Wangi je. Okey, mula-mula 1 tin jagung. Okey, kami guna jagung yang creamy tu, okey. Okey, lepas tu susu Jayak 1 tin. Okey, 1 tin. Okey, lepas tu tambah air 1 cawan and then tambah susu biasa, susu Dash Lady ke apa ke. Gunalah 1 cawan juga. And then gula dalam 1 cawan juga. Tapi ikutlah pada hampa punya kemanisan yang pernah. Okey, lepas tu tepung custard 1 cawan setengah. Okey, 1 cawan setengah tau. Okey, masuk tepung jagung sikit, 1 sudu besar. And then kacau-kacau dulu. Kami bancuh dekat dalam pan je. Senang, siap-siap. Sebab kita nak masak dia dulu. Okey, sebelum tu kita kacau. Bagi tepung tu tak berketul-berketul kan. Sampailah dia keras. Dapat yang cantik je nanti dough dia. Okey, kena sentiasa kacau tau. Okey, jangan tinggal. Okey, kacau sampailah dapat nanti betul-betul berkilat. Apa tengok macam ni. Nampak tu. Dia naik gembung-gembung tadi tu kan. Nampak. Okey, dah siap dah ni. Okey. So, bolehlah letak masukkan dalam loyang. Ikutlah acuan yang apa nak ke, bunga ke, apa semua pun boleh. Tak ada masalah. And then tunggulah sampai dia sejuk betul-betul baru boleh potong. Okey, macam kami ni tak sabar dah. So, kami nak potong dah. Okey, apa lagi? Jom kan kita buat. Okey, sempat gini. Sedap sangat-sangat puding jagung custard.